Hadirin yang dihormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku.
jadi pegangan bersama. Amanah dan saksama jadi amalan. Nilai etika membentuk kepimpinan. Lestari integriti, jadikan satu paksi, taat setia demi pertiwi, teguhkan jiwa kuku jati diri. Sabah maju jaya, bersatu sehati ke hadapan. Let's ember the culture of integrity. Sabah land below the wind. Sabah maju jaya, misempuru toko biso ginawo. Pasara bakoko masana di otorono. Sabah land below the wind. Lestari integriti, jadikan satu paksi, taat setia demi pertiwi, teguhkan jiwa kuku jati diri. Lestari integriti, jadikan satu paksi, taat setia demi pertiwi, teguhkan jiwa kuku jati diri, teguhkan jiwa kuku jati diri. Demikianlah tadi dendangan dua buah lagu Sabah Maju Jaya dan lagu Integriti Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Sebelum saya mulakan, eloklah saya bertanya kabar dahulu. Apa kabar keluarga petani kita pada hari ini? Macam kurang bersemangat tau. Okey, sekali lagi ya. Apa kabar keluarga petani kita pada petang ini? Mantap, Onsoy. Yang berhormat Dato', mohon izin untuk meneruskan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. Yang berhormat Dato' Haji Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, beserta yang berbahagia Datin Haja Zainatun Nisa Ibrahim, yang berbahagia Dato' Haji Ruslan Muharam, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yang berbahagia Dato' Jumain Abdul Ghani, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yang berbahagia Dr. Zul Asri bin Piting, Penolong Pegawai Daerah Tenem, mewakili Pegawai Daerah Tenem, yang berbahagia Tuan Muhammad Amizi bin Muhammad Saleh, Penolong Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Sabah, yang dihormati Tuan DSP Samsualan bin Syamsuddin, Timbalan Ketua Polis Daerah, mewakili Ketua Polis Daerah Tenem, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, ya, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kan saya Romatong, selamat datang ke Majlis Perasmian dan Penutupan Program Jelajah Kebun Dapur dan Akademi Kenegaraan Malaysia tahun 2026.
Indahnya songket di atas para, bermendang emas cantik jalinan. Madah diungkap, awal bicara, lafaz bismillah kita mulakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, dapat kita sama-sama berkumpul di dalam majlis perasmian dan penutupan program Jelajah Kebun Dapur Melalap dan program Akademi Kenegaraan Malaysia tahun 2026. Hadirin sekalian, program Jelajah Kebun Dapur peringkat negeri Sabah telah pun dilancarkan pada kali yang pertama pada 15 Februari awal tahun ini oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah bertempat di daerah Tuaran. Kemudian, siri jelajah diteruskan ke daerah kecil Kiulu pada 7 Julai yang lepas dan hari ini program Jelajah Kebun Dapur berada di Melalap menemui penduduk di Melalap pada hari ini. Inisiatif ini adalah untuk menggalakkan penduduk luar bandar menanam sendiri keperluan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan di persekitaran rumah yang mana sebahagian hasilnya boleh dipasarkan untuk menjana pendapatan tambahan. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Imam Muhammad Taslim bin Tahir, Imam Daerah Tenem untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kehadratmu Tuhan yang Maha Berkuasa, naungan dan restumu kami pinta serta keizinanmu yang kami damba di majlis Jelajah Kebun Dapur pada kali ini. Di hari yang berbahagia ini juga kami tadahkan tangan penuh pengharapan agar ianya berjalan dengan lancar serta berakhir dengan jayanya. Terima kasih kami di atas nikmat ini yang mendapat kami bersilaturahim kembali bersama. Terima kasih juga buat semua para pemimpin kami, sama ada di peringkat bawahan sehinggalah ke peringkat atasan. Kepadamu jua ya Allah, kami hamparkan segala bentuk pengharapan agar bimbinglah kami semua dalam rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, ihsan-Mu, serta peliharalah kami dari segala macam musibah yang tidak diingini berlaku. Kami syukuri semuanya, tiada berbelah bagi, rahmati kami semua ya Allah. Anugerahkan kami kesatuan dan pahamkan kami dalam setiap tindakan. Jauhkan persengketaan, hasad dengki, cantas mencantas, buruk memburuk. Bulatkan tekad kami, kuatkan azam kami, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri nikmat dan bukan pula hamba yang kufur akan nikmat. Engkau yang berhak menambah dan Engkau juga yang berhak menguranginya. Pertemuan ini Engkau juga yang izinkan dan perpisahan selepas ini pula jangan jadikannya fitnah buat kami semua. Semoga kami akan menjadi pembela buat diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi membuka persada ucapan, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Dr. Zul Asri bin Piting, Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Daerah Tenem untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang berhormat Datuk Haji Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, diiringi Yang Berbahagia Datin Haja Zainatun Nisa Ibrahim, Yang Berbahagia Datuk Haji Ruslan Muharam, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Yang Berbahagia Datuk Jumain Abdul Ghani, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yang dihormati Tuan DSP Samsualan bin Samsudin, Timbalan Ketua Polis Daerah Tenem, Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N42 Melalap, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung N42 Melalap, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya amat hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya jua kita dipertemukan pada program yang penuh bermakna ini, yaitu Majlis Perasmian Penutupan Program Jelajah Kebun Dapur Melalap bagi tahun 2026. Bagi pihak pentadbiran daerah Tenem dan seluruh warga daerah ini, saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Datuk Haji Jamawi bin Jaafar serta seluruh div-div kehormat. Sesungguhnya usaha berterusan Yang Berbahagia Datuk dalam menggerakkan program Jelajah Kebun Dapur membuktikan bahawa kerajaan negeri sentiasa memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan sektor pertanian. Ia mencerminkan keyakinan bahawa sektor pertanian bagi menjamin kesejahteraan rakyat itu bermula daripada peringkat akar umbi. Hadirin yang saya hormati sekalian, dalam sejarah ketamadunan manusia, antara indikator yang menunjukkan kemajuan sesuatu bangsa itu sentiasa bermula dengan kemampuan mereka menjamin bekalan makanan. Negeri yang makmur ialah negeri yang rakyatnya mampu berdikari. Daerah yang berjaya pula ialah daerah yang berjaya menjadikan setiap inci tanah sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran. Justeru program Jelajah Kebun Dapur yang kita laksanakan pada hari ini bukan sekadar satu program, tetapi yang merupakan satu manifestasi sebuah dasar pembangunan masyarakat yang menekankan keterjaminan makanan, keusahawanan komuniti, kelestarian alam sekitar serta kesejahteraan keluarga. Datuk, tuan, puan hadirin yang saya hormati sekalian, hari ini dunia sedang menyaksikan perubahan yang amat pantas. Krisis bekalan makanan antaranya ketidaktentuan ekonomi, perubahan iklim serta peningkatan kos sara hidup memberikan peringatan kepada saya serta semua yang kita berada di dalam dewan ini bahawa kita tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada sumber luar. Sebaliknya kita perlu membina kekuatan daripada komuniti sendiri. Di sinilah letaknya kepentingan program kebun dapur. Apabila setiap keluarga mempunyai kebun sendiri, kita sedang membina benteng keterjaminan makanan. Apabila setiap kampung menghasilkan makanan sendiri, kita sedang memperkukuh ekonomi komuniti. Dan apabila seluruh daerah bergerak bersama, kita sedang membina sebuah masyarakat yang lebih berdaya tahan menghadapi cabaran masa hadapan. Hadirin sekalian, umum mengetahui bahawa daerah Tenem sememangnya daerah yang dikenali sebagai daerah pertanian. Namun saya percaya bahawa status sebagai daerah pertanian ini tidak lagi mencukupi pada zaman sekarang. Kita mesti melangkah lebih jauh, kita mesti muncul sebagai pusat kecemerlangan pertanian komuniti di negeri Sabah. Saya ingin mengajak seluruh warga Tenem agar menjadikan program kebun dapur ini sebagai satu gerakan rakyat, bukan sekadar satu program kerajaan. Yang berbahagia Datuk, kami di Tenem ini menanam impian yang sama seperti Yang Berbahagia Datuk. Dan kami yakin insya Allah di bawah kepimpinan Datuk ianya akan tercapai. Apakah impian kami di Tenem ini Datuk? Kami mahu setiap kampung di daerah ini mempunyai kebun dapur yang aktif. Kami mahu setiap sekolah menggalakkan budaya bercucuk tanam.
Kami mahu setiap belia melihat pertanian sebagai bidang yang moden, menguntungkan dan mempunyai masa depan. Kami mahu setiap halaman rumah dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan pendapatan. Yang berbahagia Datuk, kami berjanji kalau sekiranya diberikan sokongan yang padu kepada daerah Tenom melalui program kebun dapur ini, biarlah setiap benih yang ditanam menjadi lambang harapan. Biarlah setiap hasil tuaian menjadi simbol kemakmuran, dan biarlah setiap kejayaan komuniti menjadi kebanggaan seluruh negeri Sabah. Dan akhir sekali, apabila orang menyebut berkenaan dengan kejayaan dapur Sabah, mereka akan berkata, lihatlah Tenom, disitulah contoh terbaiknya. Sebelum mengakhiri ucapan saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makan di atas sokongan yang padu dalam menjayakan program ini, Jabatan Pertanian Sabah, serta semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Sesungguhnya kejayaan hari ini adalah hasil daripada semangat kebersamaan, keikhlasan dan kesungguhan semua pihak. Akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Jamawi bin Jaafar atas kesudian untuk hadir menyempurnakan program Jelajah Kebun Dapur Melalap bagi tahun 2026. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan satu tekad. Dari halaman rumah kita membina keterjaminan makanan. Dari kampung kita mengangkat kemakmuran daerah. Dari Tenom kita mengilhamkan negeri Sabah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Tenom bukan sekadar akan dikenali sebagai daerah pertanian yang subur, tetapi akan dikenali sebagai daerah yang memimpin transformasi pertanian community dan menjadi penanda aras kepada seluruh negeri Sabah. Dengan kata-kata itu sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zul Asri bin Peting, Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Daerah Tenom, di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara yang berikutnya, tetapi sebelum itu mohon izin Yang Berhormat Datuk untuk saya sampaikan dulu serangkap pantun. Boleh Datuk? Boleh ya? Okay. Batu berkilat, ratna berutas, indah untayan kalung mutiara. Tetamu kehormat, mohon ke pentas, sudilah Tuan rasmikan acara. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap adun melalap untuk menyampaikan ucapan seterusnya, merasmikan program Jelajah Kebun Dapur Melalap dan program Akademi Kenegaraan Malaysia tahun 2026. Terima kasih Puan Kenny, Pegawai Penerangan Daerah Tenom. Dia jual pantun, saya belilah. Puan Kenny memelihara ikan. Pelihara ikan dalam perigi. Jika tidak kerana Tuan dan Puan, tidaklah saya ada di sini. Ya. Terima kasih. Pada Yang Berhormat sahabat saya, Datuk Haji Roslan Muharam, Timbalan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Yang Berbahagia Datuk Jumain Abdul Ghani, Siasat Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Tuan Penolong Pegawai Daerah Pembangunan, melaksanakan tugas sebagai Pegawai Daerah Tenom, Yang Berbahagia Dr. Zul Asri bin Peting, Tuan DO kita bercuti selama lebih kurang 3 minggu. Dan dia memberi amanah kepada sepenuhnya kepercayaan kepada daripada Tuan Dr. Zul Asri. Sahabat saya yang berbahagia, Tuan Amizi, Muhammad Saleh, Penolong Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Sabah, terima kasih bersama-sama dengan kami daripada pagi hingga ke petang. Yang dihormati DSP Samsualan bin Samsudin, selamat berkhidmat di Tenom. Saya ingat baru 3-4 bulan kita baru bersua muka pada hari ini. Alhamdulillah
Timbalan OCPD Daerah Tenem, kepada Saudara Awang Zulkarnain, Timbalan Sisa Tetap Kementerian Pertanian, kepada Puan Maria, Timbalan Sisa Tetap Kementerian Pertanian, kepada semua pengarah-pengarah dan juga ketua-ketua jabatan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Tadi saya lihat saudara Tuan Sabdil, pengurus besar Lembaga Industri Getah. Mana Tuan Sabdil? Oh ada. Nak duduk bos. Bersama dengan timbalan pengurusi Lembaga Industri Getah, Tuan Alamis, timbalan pengurus besar Lembaga Padi dan Beras, saudara Nesta, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Sabah, Saudara Matlan. Ada Puan Sarifah. Puan Sarifah, timbalan Sisa Tetap 3. Woi, ini ada komplit orang. Sisa Tetap ada, timbalan 1 ada, timbalan 2 ada, timbalan 3 ada. Terima kasih datang ke Tenem. Ada harapan lah untuk Tenem, tambah peruntukan tahun depan. Tuan Matlan ada bersama dengan kita, Jabatan Perikanan. Tuan Jackson, Ronald Jaimi, Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Sabah, angkat tangan Tuan Jackson. Ya. Siapa lagi? Sapma, mana Sapma tadi? Timbalan Pengurus Besar Sapma. Oh ada Timbalan Pengurus Besar Sapma. Mana yang belum sebut? Semualah ada. Konalayan ada, Sapma ada. Konalayan, Sapma. Konalayan, siapa wakil Konalayan? Kita punya pengurus wilayah pedalaman. Mana pengurus wilayah pedalaman? Ada tadi? Terima kasih. Semualah yang sempat hadir pada pagi ini dan juga sampai ke petang. Kepada semua pengurusi JKK, Dewan Undangan Negeri Melalap, kepada semua mentor-mentor Kebun Dapur, terima kasih mentor Kebun Dapur. Terima kasih kamu datang pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, tidak lupa wakil PPD, Cikgu Tony Madan, Timbalan Pengurusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Saudara, memori aku lemah ni Stanis, dan wakil daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Saudara Daniel. Siapa lagi? Semualah, ada yang nak disebut. Ucap terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, kebersenangan, kansayan ramai. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa penganjur yang diketuai oleh yang berusaha Tuan Pegawai Pertanian Daerah Tenem, Saudara Fauzi, bersama dengan PPM Melalap, Saudara Dinesli, sahabat saya daripada Pahang datang pada hari ini, Datuk Jason. Ya, terima kasih Datuk Jason. Dia ini ada 200 ekar musangking di Pahang. 100 ekar avokado di Keningau. Bagi tumpukan hari ini datang bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat Jelajah Kebun Dapur merupakan salah satu inisiatif strategik kerja negeri melalui Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan. Hari pertama semasa saya melaporkan diri, reporter tanya saya, Datuk, apa yang mau buat di Kementerian Pertanian? Perkara yang pertama yang melintas dalam kepala saya, apa yang dulu datuk nenek mamak kita buat. Yang ini bercucuk tanam di keliling rumah. Betul ke tidak? Yang saya namakan dia sebagai kebun dapur. Apa dia kebun dapur? Kebun dapur ini adalah untuk kita menanam pelbagai jenis sayuran di keliling rumah, pelbagai jenis buah-buahan di keliling rumah, menternak kecil-kecilan 10 ekor, 20 ekor di keliling rumah, menternak ikan satu kolam kecil, mungkin ada 100 ekor, 200 ekor tilapia di tepi-tepi rumah dan sebagainya yang dulunya dilaksanakan ataupun diamalkan oleh bapa kita, mama kita, datuk, nenek kita, moyang kita. Betul ke tidak? Tetapi sekarang sudah kurang. Sebab apa? Sebab sekarang asal bangun pagi kamu bukan cari lain, cari satu benda. Apa dia? Handphone. Yang bini-bini bangun pagi
Tidak cari laki, tidak buat sarapan, main handphone dulu. Betul atau tidak? Yang lelaki bangun pagi, kelang kabut cari handphone. Betul atau tidak? Nah, melayan 1 jam, 2 jam sampai pukul 8, tahu-tahu laki sudah pergi kerja, nak sempat buat sarapan. Kalau dulu bapa mama kita bangun pagi pukul 6, dia sudah kasih makan ikan, kasih makan ayam keliling rumah, mencangkul-cangkul dan sebagainya. Betul? Itulah dia kebun dapur. Apabila kita memperkasakan semula, mudah-mudahan kita akan dapat menambahkan sedikit pendapatan. Kerana inilah, kalau dulu di Tamu Melalap ni, banyak yang kenal ni mamak saya. Betul? Dia menjual sayur. Sayur yang dia jual, dia tanam di keliling rumah. Dia jual ayam kampung. Ayam kampung di belakang rumah. Malam-malam dia suruh saya pergi panjat pokok mangga, pergi ambil itu ayam, ikat kaki dia. Sebab tiada kandang. Dia hinggap di atas pokok mangga. Kalau malam sedang pelihara, kalau siang kamu bubut ayam kampung, nak kamu terbubut. Betul kan? Jadi itu yang berlaku. Jadi antara objektif kita adalah untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat, meningkatkan pengeluaran hasil pertanian, memperkukuhkan keterjaminan makanan, meningkatkan pendapatan kumpulan sasar, menggalakkan pertumbuhan ekonomi negeri Sabah, meningkatkan penglibatan golongan belia dalam sektor perikanan dan juga mewujudkan asas usahawan mikro melalui pemasaran lebihan hasil kebun dapur. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini juga selain daripada pelancaran kebun dapur, kita berterima kasih kepada Akademi Kenegaraan Malaysia AKM di bawah teraju sahabat saya, Saudara Muhammad Amizi, untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini di dalam kita memberikan sedikit informasi berkenaan dengan kenegaraan, rukun negara serta mengukuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai Malaysia Madani. Terima kasih Saudara Mizi. Saya ingat satu program Akademi Kenegaraan yang paling ramai dilaksanakan di Sabah. Begitu bukan pada Saudara Mizi? Sebab pagi tadi saya dipahamkan lebih kurang 600 orang hadir di Dewan ini bersama-sama mendengar taklimat Akademi Kenegaraan. Tahniah kepada semua yang hadir. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kedua-dua program ini memberikan satu impak yang amat baik kepada masyarakat kita di kawasan Melalap. Banyak yang ingin kita laksanakan, banyak impian yang ingin kita sama-sama buat, tapi syukur Alhamdulillah lebih kurang 7 bulan saya sebagai Menteri Pertanian, Perikanan, Industri Makanan di Melalap, ada banyak pencapaian yang telah kita bina dan juga telah kita wujudkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Melalap ataupun Tenom khususnya. Utamanya saya ucap tahniah kepada KPD. Mana wakil KPD? Tadi ada dia punya pengurus wilayah. Telah menyiapkan pusat pengumpulan hasil-hasil pertanian di Jalan RTM bernilai RM500,000. Tepukan. 7 bulan siap. Kemudian mereka akan membuka tender dalam sedikit masa lagi untuk membina bangunan dan juga kelengkapan memproses hasil-hasil buah-buahan dan hasil pertanian juga di tanah KPD di Jalan RTM. Sedikit masa lagi mereka akan laksanakan. Maksudnya akan ada pusat, sudah wujud pusat pengumpulan, akan ada pusat memproses hasil pertanian dan hasil buah-buahan. Baru 7 bulan jadi menteri, belum 5 tahun. Kemudian Jabatan Pertanian Sabah, Tuan Jackson, terima kasih. Tuan Fauzi, baru 7 bulan kamu telah siapkan juga pusat pengumpulan hasil pertanian di Kampung Bunut bernilai berapa Fauzi? RM300,000. Tahniah kepada Jabatan Pertanian Sabah. Nah, cukup dengan itu saya merayu kepada pengarah, Tuan Jackson pun ada satu peruntukan di Keningau membina pusat memproses buah-buahan avokado. Saya cakap sama pengarah yang banyak tanam avokado di Tenom, bukan di Keningau. Maaf Tuan Jackson, mana Datuk Jackson? Betul kan? Tenom banyak tanam avokado, maka saya pindahkan
kilang memproses avokado daripada keningau akan dibina di Kampung Bunut. Bernilai 2 juta ringgit. Akan dilaksanakan sedikit masa lagi. Nah, KPD punya pusat memproses buah-buahan 1.2 juta, memproses hasil avokado Jabatan Pertanian 2 juta ringgit. Banyak tu. Ini impian yang disebut oleh wakil kepada Tuan DO, pemangku DO, dia mau supaya Tenom ini menjadi hub pertanian. Itulah yang saya mau. Nah, cukup dengan itu. Mana kau nelayan? Kau nelayan saya minta buat JT untuk nelayan darat bernilai 200,000 di Sungai Padas. Mana kau nelayan? Ada, marilah kau sini. Ini kita punya pegawai nelayan pedalaman. Angkat tangan. Akan kita bina dalam bulan 10 atau bulan 11. Betul lah? Ya, ini untuk nelayan darat. Dahulunya kalau kita ingat nelayan di laut. Bila saya jadi menteri, saya bilang macam mana dengan nelayan di Sungai Pagalan. Macam mana kawan-kawan yang tangkap ikan di Sungai Padas. Maka saya namakan dia sebagai nelayan darat. Nelayan masuk buat JT. Ada yang hantam saya di Facebook, dia bilang Jamawi buat JT, banyak buaya. Aina. Kalau di Kinabatangan, tempat Dr. Zul Asri, lagi banyak buaya. Tapi mereka boleh juga menangkap ikan, betul ke tidak? Yang penting kita jangan kacau. Di Tenom ini walaupun banyak buaya, nak pernah juga mengacau orang-orang kita, betul? Itu makanya kita buat pusat pengumpulan, penjualan nelayan darat di bawah jembatan yang baru. So, nak cukup dengan nelayan darat, kita bawa Jabatan Perikanan, Tuan Matlan, Tuan Isnin, Irman. Irman, ni kawan-kawan saya sekolah. Irman ni sekolah menengah sama-sama. Matlan ni sekolah sama-sama di UPM. Tahun ini saya cadangkan 8 nelayan darat kita bagi bot dan juga enjin sangkut. Betul? Tapi diorang pusing-pusing, dah cukup bajet. Dia bilang, tu 3 yang kami bagi, 5 saya tanggung. Datuk, insyaAllah kau dapat Datuk, Doktor. Doktor, saya sudah kemukakan bajet, PPM, bukan lagi bilang 5, saya ingat macam 10 untuk bot. 5 itu adalah untuk nelayan darat, 5 lagi untuk mangsa banjir. Jadi ada 10 bot kita, 3 ditanggung oleh Jabatan Perikanan. Hari ini mereka akan sampaikan secara simbolik kepada 3 penerima, atau 8 terus. Kepada 8 penerima bot dan enjin sangkut nelayan darat di Tenom. Jadi kalau kamu nak menangkap ikan, saya ambil balik itu bot. Itu syarat dia. Bagi syarat, Tuan Matlan, sign. Kalau kami tidak tangkap ikan, atau kami tidak kasih darat ikan di JT yang dibuat oleh nelayan, kita ambil balik. Betul? Nah, cukup dengan itu. LIGS tahun ini laksanakan 4 pakej naik taraf jalan raya di LIGS Lagut Seberang. 1 pakej bernilai 250,000. Ini janji saya masa pilihan raya lalu. Nak payah saya tunggu 6 bulan, nak payah saya tunggu 1 tahun, sudah siap dilaksanakan. Mana orang LIGS? Ada? Tiada sini? Sudah ada 4 pasar kita bina. Nak cukup dengan itu, Tuan GM kita minta supaya pengeluaran geran akan kita laksanakan sempena Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah, yang mana Tenom akan jadi tuan rumah pada bulan 9 nanti. Saya nak minta Datuk SUT yang suruh dibuat di Tenom. Tiba-tiba dia bilang, tu ada peruntukan. Kenapa? Buat Hari Peladang Penternak Nelayan. Jadi buat di Tenom sebab menteri dari Tenom. Saya bilang. Kecil tapak tangan, Tenom kami tadakan. Mana yang saya belum sebut? KPD sudah sebut. Jabatan Pertanian sudah sebut. SAPMA sudah sebut. LIGS sudah sebut. Mana yang belum lagi ni? JPS tahun ini, mana laman? Ada saya nampak laman. Laman, sini kau sikit. Tahun ini dia peruntukan kita, Lagut Seberang bernilai 10 juta ringgit. Pengairan sawah padi, Lagut Seberang, bagi tumpukan lawan, kerja kuat. Sistem pengairan untuk mencegah banjir dan sebagainya, Pekan Tenom, 7 juta ringgit. Mengelak tanah runtuh Pusat Kebudayaan Murut, 2.5 juta ringgit. Nah, banyak itu.
Kemudian bila awal tahun lalu saya round kita punya pusat sistem pengairan aman, Gabian. Dia luluskan 6 gabian baru untuk sawah padi di kawasan Melalap. Satu nilainya 200.000. 3 200 600.000, 3 lagi 20 660.000. Tahniah kepada JPS. Terima kasih JPS. Nah, bila saya umum ini Datuk Roslan marah saya. Dia bilang, wah menteri banyak bawa peruntukan Kementerian Pertanian di Melalap, di Tenom. Jadi kamu tengok-tengok juga tempat timbalan menteri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan ini sebab ada juga yang cakap Jamawi dia pergi sana Tawau, dia pergi Sandakan, dia pergi Telupit, dia pergi Kota Belud, dia pergi satu round ni. Satu Sabah saya round. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah saya tidak lupa untuk orang-orang rakyat di kawasan Melalap. Kita mempunyai perancangan, kita mempunyai impian, kita ada hasrat kita bagaimana memacu ekonomi anak-anak muda di kawasan ini, memacu ekonomi orang-orang lama dalam aktiviti pertanian, perikanan, industri makanan, ternakan dan juga menoreh getah. Jangan kita lupa. Ada yang cakap, Jamawi, itu hari bulan 1, kau janji mau kasih naik harga getah. Sekarang naik. Sudah naik. Walaupun saya mau bawa pergi kabinet, tapi tidak payah bawa pergi kabinet, sudah naik. Awal tahun kita RM7.50, sekarang RM9 lebih susu getah. Betul ke tidak? Cuba cek. Mana LJS? Ya, sekarang RM9 susu getah. RM9. Awal tahun RM7.80, maksudnya sudah naik lebih kurang RM1 lebih. Nah, bukan saya menambirang, betul-betul naik. Sebab apa? Sebab kita sudah mula memproses kita punya getah jadi bahan ataupun jadi bantal. Saya sudah tes bantal dia, Datin sudah tes, kadang-kadang malam kami berebut siapa yang mau pakai bantal, sebab satu saya akan bagi untuk tes. Jadi JM, LIJS kasih lagi tambahlah supaya nak berebut. Saya sudah tes, Datuk SUT sudah cuba, Timbalan Menteri 1 sudah cuba. Memang berkualiti bantal kita sebab dia mempunyai dot-dot-dot di belakang. Dalam kita tidur, dia membantu mengurut supaya kita punya saluran darah di belakang ini menjadi baik dan teratur. Jadi kalau sudah ada di pasaran, lebih kurang 1 bulan lagi, kita akan mempromosikan menggunakan bantal yang dikeluarkan oleh penoreh getah di Tenom. Untuk makluman kamu, Tenom ini adalah pengeluar latex yang terbesar di Sabah. Jadi saya pun berkira-kira dan juga mencabar kita punya GM. Kalau boleh saya bilang, kita buat juga kilang memproses hasil latex di Tenom. Tanah kita sudah sediakan. Modal kamu sediakan. Nak cukup, saya bubut, saya cari modal untuk kita buka kilang memproses latex di Tenom. Sama ada bantal kah, tilam kah dan sebagainya. Ada yang kata, kenapa nak buat kilang tayar? Untuk makluman tuan-tuan, kalau kita buat tayar, kita hanya menggunakan 10% getah. Kebanyakan bahan untuk membuat tayar adalah daripada minyak, tar, yang hitam tu. Itulah. Getah hanya lebih kurang 10%. Jadi kalau kita mau buat kilang tayar di Tenom tak sesuai. Sebab getah kita hanya pakai 10%, 90% kita kena ambil daripada negara luar untuk buat tayar. Tapi yang sesuai kita buat bantal ataupun tilam berasaskan latex yang boleh kita laksanakan di Tenom. Mudah-mudahan impian ini akan tercapai. Kalau tidak tahun depan 2028. Kalau tidak 2028, 2029. Kalau tidak 2029, 2030. Habis penggal saya. Sambung lagi baru kita laksana. Contoh, tapi impian itu kita berusahalah. Sebab kos. Kalau kita mau kira kos, membuat dan sebagainya. Tapi yang saya rumuskan tadi, banyak sudah yang kita laksanakan. Lebih kurang 7 bulan ini untuk aktiviti pertanian, perikanan, industri buah-buahan. Dan juga tanaman-tanaman yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bersyukur hari ini ramai saya punya mentor-mentor. Dalam kebun dapur ini kita ada mentor. Yang tadi yang ajar kamu berkenaan dengan halia, namanya Kelvin. Mana Kelvin? Mari kamu naik, saya kasih kenal kamu punya mentor semua. Kelvin, naik Kelvin. Ini orang Melalap.
Dia punya nenek ni yang buka dulu ni, menjual di kedai sana. Kelvin, orang melalap. Lain kali dia pun, kalau saya bersara, dia pun boleh juga mau bertanding di sini. Orang muda lagi. Kelvin. Bagi tepukan pada saudara Kelvin. Mencatat sejarah peserta teramai jelajah kebun dapur untuk tanaman halia 350 orang. Kemudian Puan Jessie, mari Puan Jessie, jangan dulu kamu jual telur, sini kau naik atas. Puan Jessie daripada Tuaran juga adalah mentor untuk industri ataupun mereka yang ingin menternak itik dan juga puyuh. Itik dia lebih kurang 7,000 ekor, puyuh dia 5,000 ekor. Hari-hari dia pungut itik 5,000 biji, satu biji 100 ringgit 50 sen. Kamu kira kalau 5,000, 7,000 ringgit satu hari. Kalah gaji wakil rakyat, baru satu hari. Jadi kalau siapa yang minat untuk industri ternakan, itik dan juga puyuh, boleh berhubung dengan dia, dia akan mendidik, mengajar sehinggalah pandai dan juga boleh tulus. Kemudian untuk hidroponik, saudara Azizul, mana Azizul? Azizul, mari naik Azizul. Ini graduan UMS tapi menceburkan diri dalam industri hidroponik di Kundasang. Beliau juga mempunyai homestay dan sebagainya. Semua orang muda ni. Azizul, mana Mako Philip pun hidroponik. Ada tadi saya nampak. Mako Philip, ada? Sudah balik? Azizul, mari Azizul, saya kasih kenal kamu. Untuk ternakan ikan, mana Tenggilan Aqua? Tenggilan. Lexter, mari Lexter. Ini dia ada kolam ikan. Dia supply beribu-ribu anak ikan tilapia. Juta, bukan lagi ribu-ribu, juta. Orang muda tapi boleh supply anak ikan juta-juta. Jadi siapa minat untuk industri ternakan ikan, cari mentor kita, mereka akan boleh membimbing. Ya. Siapa lagi? Saudara Azan, mana Azan? Azan, mari naik Azan. Daripada AZ Nursery, seorang peguam muda, tapi dia meninggalkan profesion peguam, dia menjadi tukang kawin kepada pokok buah-buahan. Tahun lepas saja dia jual 40,000 anak pokok. Nak payah kira 20 ringgit, kamu kira 10 ringgit, 40,000, 400,000. Betul ke tidak? Nah, saudara Azan pun orang muda. Siapa lagi saya belum panggil? Vector Organik, mari Vector. Saya datang dia punya kilang tahun lepas bulan 3. Masa itu dia punya jualan hanya lebih kurang 500, naik 700 kilo satu hari. Bila saya bawa dia dalam jelajah kebun dapur, sekarang dia satu hari 5 tan dia kena proses makanan untuk ternakan. Vector. Jangan kita bergantung pada import, dia boleh mengeluarkan ternakan punya makanan ikan, itik, ayam, kerbau pendek pun dia boleh hantar. Tumatik ada kah? Tumatik dah datang. Siapa lagi? Si Dayang. Mana Dayang? Apa ni? Tiada. Cikgu Shani. Mana Cikgu Shani? Cikgu. Dia mengusahakan cendawan. Dia dulu cikgu tapi dia berhenti cikgu sebab dia hanya tanam cendawan, industri cendawan. Lagi lumayan dia bilang. Jadi hari ini kamu singgah di tempat KPD, saya ada belanja kamu bongkar cendawan, kamu ambillah satu orang 2. Boleh ya? Tadi ada ikan, Jabatan Perikanan, habis sudah kah? Saya sudah pajak bagi sama kamu semua. Hari ini Jabatan Pertanian bagi kamu semua bibit sayur. Ada sudah bagi ke Fauzi? Belum? Sebelum balik ambil bibit sayur. Tapi jangan simpan dalam peti sejuk, terus tanam besok. Boleh? Saya tanam sayur di polybag saya, sama di pasu. Sebab saya punya halaman rumah tanah merah. Tapi boleh tanam, kalau kamu pergi rumah saya, macam-macam ada. Bangun pagi, sembahyang subuh, anak. Dia nampak makin lama makin muda, Pak. Saya ingat anak saya. Istri saya sudah berkebun. Jadi sekarang kami punya lada, sayur terung, sayur sawi, sayur bayam, sayur kangkung, tak payah lagi membeli di luar, ada di halaman rumah. Mana lagi kebun dapur? Siapa? Sabli. Sabli Husin. Mana Sabli? Amir. Mana Amir? Sabli dengan Amir. Sabli ini adalah penggiat penternak kambing. 150 ekor. Jabatan Perkhidmatan Veteriner bagi dia.
Saudara Amir juga penternak kambing, juga dia adalah penjual kepada makanan kambing. Dia ni adalah saya punya sipu untuk bagi saya makanan kambing, tapi bukan pilih bayar. 1 bulan 2 tan. Kemudian kita punya sipu bawang, Sarizal. Mana Sarizal? Balik sudah. Saudara Sarizal ada tadi di sana, dia dengan isteri. Sarizal, dia tanam bawang. Dia juga yang ajar saya tanam bawang. Kalau kamu mau tengok macam mana bawang kena tanam, boleh datang di Kampung Jawa. Sekarang dalam tempo 65 hari, dia boleh tuai 90 hari. Ada di Jawa Semiling, 1 ekar. Saya belajar daripada Sarizal. Tanah KPD 40 ekar, saya bagi dengan Sarizal. 40 ekar, sewa 1 tahun 1,000 saja. Supaya dia boleh tanam lagi banyak bawang. 1 ekar bawang boleh dapat pendapatan 28,000, 3 bulan. Lumayan tak lumayan? Yang penting rajin, yang penting ada usaha. Jangan duduk diam-diam main telefon, main WhatsApp. Betul tidak? Antar gambar sana, antar gambar sini. Betul tidak? Yang penting berusaha. Macam ini. Ini semua ni sebelum ini belum ada bantuan daripada mana-mana agensi. Bila kita masuk, kita bagi bantuan orang supaya orang boleh membantu lebih ramai anak muda dan juga penggiat-penggiat yang ingin bercucuk tanam dan juga memajukan diri dalam industri pertanian, perikanan, ternakan. Nah, semua ada. Semua ada. Ayam dia ada, ikan dia ada, sayur ada, kambing ada, lembu ada, itik ada, puyuh ada. Inilah kita punya mentor. Di samping itu kita ucap terima kasih kita punya pegawai-pegawai, pengarah-pengarah kita yang sentiasa turun padang. Saya minta kamu ikut. Jabatan Pertanian punya Facebook, kamu follow. Jabatan Perkhidmatan Veteriner, kamu ikut. KPD, kamu ikut. LIGS, kamu follow. Jangan kamu follow artis saja. Boleh. Sebab dalam tu banyak maklumat. Ada yang tanya saya, Datuk bila mau kursus? Saya pun susah mau jawab, mau cek satu-satu. Kamu cek di laman web kita punya kementerian, kita punya jabatan-jabatan, ada tulis bila kursus ayam, bila kursus puyuh, bila kursus kambing, bila kursus sebagainya. Banyak kursus kita buat. Minggu depan kita kursus organik. Berapa orang sudah daftar? 200 orang sudah daftar. Kapasiti berapa? 300, 100 orang lagi boleh daftar. Jumpa dengan Tuan Pozi ataupun pegawai-pegawai kita Jabatan Pertanian. Kita mau lagi banyak kursus, bagi ilmu sama kamu. Macam hari ini, 350 orang kursus untuk tanam halia. Tahniah semua. Semua mau mendapat hasil, betul? Semua mau majukan diri, betul? Saya tolong kamu bagaimana memajukan diri. Nah, cukup modal, ada kita punya jabatan, apa tu? Perbadanan Pinjaman Sabah, 100,000, tiada bunga. Ini saya bawa dalam Dewan Undangan Negeri. Saya minta supaya disediakan pinjaman untuk anak muda atau mereka-mereka yang berkebun ataupun bertani, bercucuk tanam, menternak, jangan simpan bunga. Jadi perbadanan Pinjaman Sabah, 100,000, tiada bunga, tiada penjamin. Yang penting ada tanah. Kamu datang pergi perbadanan Pinjaman Sabah. Ada juga Agrobank. Untuk makluman tuan-tuan, tahun ini kita akan buka bank baru di Tenom. Namanya Bank Pertanian Agrobank. Sudah saya dapatkan tempat di depan Balai Polis lama. Di situlah Agrobank nanti. Kerja-kerja ubah suai akan dilaksanakan sedikit masa lagi. Saya minta mereka kalau boleh tahun ini juga kita buka bank yang baru, yaitu Agrobank di Tenom. Saya bilang saya tidak buat kerja. Betul Datuk Jason? Sangsara sudah dibuat kerja. Bukan untuk saya, tapi untuk rakyat Tenom, untuk rakyat Melalap, untuk rakyat Kemabung. Supaya kita akan lebih maju dalam industri pertanian pada masa-masa akan datang. Jadi ini mentor-mentor kita, saya ucap banyak terima kasih. Diorang ini pilih sejak datang. Tidak ada minta bayarkah, minta elon, tidak. Tapi mereka ingin melihat lebih ramai kita boleh keluar macam Azizul. Lebih ramai kita boleh keluarkan macam Puan Jessie. Lebih ramai kita boleh keluarkan produk halia macam Kelvin, macam semua ini. Mereka ini sanggup untuk membantu dan juga menunjuk ajar supaya kita boleh mencapai kejayaan dalam bidang yang kita ceburi. Sebab apa yang kita buat dalam pertanian ini, dia mesti ada ilmu. Bila kita tidak ada ilmu, kita akan gagal. Bila kita gagal, kita akan rasa kecewa.
Bila kita rasa kecewa, kita nak buat apa-apa, kita kasih salah kerajaan balik, hantam di Facebook, menteri nak buat apa-apa, nak tolong saya, minta RM10, dia bagi RM1. Contoh. Betul tidak? Jadi tuan-tuan dan puan, dalam macam mana pula ni? Bukan marah ni kan tu. Ini kami, kalau kami meeting di Kementerian Pertanian, beginilah kami. Sebab apa? Kita membela nasib petani, peternak, nelayan. Saya baru balik dari KL semalam, jam 2 pagi sampai di airport. Sama-sama Timbalan Menteri, sama-sama Timbalan Sosial Tetap 1, memperjuangkan nasib rakyat Sabah berkenaan dengan budi diesel. Jangan kamu bilang saya babau. Jangan kamu bilang saya tiada biji. Saya berani cakap di Facebook, saya cakap dalam mesyuarat, saya cakap saya bawa rombongan Kementerian Pertanian pergi Kementerian Kewangan bincang bagus-bagus bagaimana bantu rakyat Sabah yang tidak dapat subsidi diesel. Itu cara kita. Bukan main di Facebook, saya dengan ini membantah kenaikan diesel. Semua orang boleh buat. Imam Taslim boleh buat, Al-Amis boleh buat, Stanis boleh buat. Betul tidak? Tapi kita kena ada cara kerja. Saya bawa 2 kali mesyuarat. Tak cukup online. 9 hari bulan Julai yang lalu kami online. Datuk SUT, betul. Tak cukup online. Saya bilang mari kita menghadap lagi. Menghadap kami semua. 9 orang di Kementerian Kewangan. Lembut sudah hati diorang. Besok 1 kali lagi saya bawa untuk bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat kerajaan. Supaya suara kami menjadi suara yang besar. Jangan saya 1 orang. Biar kita semua membantah berkenaan dengan budi diesel kerana ini adalah hak kita. Betul? Jangan disebabkan mereka gagal mengawal ketirisan, penyelundupan minyak diesel keluar, maka yang jadi mangsa kita semua. Tidak adil. Betul tidak? Ngam gitu Samuel. Daniel, ngam enggak Daniel? Jabatan Perkhidmatan Haiwan saya belum sebut tadi. Dia telah bangunkan. Saya minta Daniel, mula-mula Daniel bilang 1 siap, Datuk. Lagut siap. Saya bilang tidak, kau kasih masuk lagi pemilihan. Jadi tahun ini kita memperkasakan semula Padang Lagut, Kampung Lagut, Kampung Pemilihan. Betul Daniel? Kampung Lagut berapa ekor? 40 lebih ekor. Pemilihan berapa ekor? 50. Jadi 40 lebih campur 50 lebih 100 ekor lembu kita kasih masuk di Padang Lagut ini tahun. Rumput sudah tanam. Betul kan? Saya bilang kamu tanam rumput dulu, jangan kasih masuk lembu. Nanti lembu tiada makan, kurus, nak boleh jual. Jadi lembu yang akan kita kasih masuk ini, bulan 10 nanti kami akan pergi Australia. Walaupun Datuk ACT sudah pindah, kita bawa juga dia, wajib. Dia yang kasih lulus bajet. Kita akan pilih lembu-lembu yang bagus. Supaya nanti petani kita akan dapat hasilkan lembu yang baik. Kalau kita lembu kampung, kita mau pelihara 3 tahun baru boleh jual. Tapi kalau lembu yang baik, kita pelihara 1 tahun 8 bulan, 2 tahun kita boleh jual, lagi gemuk, lagi berat. Sekarang orang jual lembu bukan lagi ikut ekor. Sekarang orang ikut timbangan. Kalau timbangan berat, lagi untung. Betul Daniel? Enggak. Tadi saya lupa sebut. Berapa banyak sudah tu ditanam? Padi, saya sudah sebut tadi, empangan baru di Makakumpai. Makakumpai kita upgrade pump. Mana tadi si Lahaman? Upgrade pump kan? Upgrade pump. Pump yang ada rosak. 10 tahun nak boleh menanam padi di Makakumpai sebab pump dia rosak. Menteri dari Tenam datang, arah orang tukar itu pam. Betul? Bukan saya marah, tidak. Kemudian di Lagut seberang sana ada banyak pecah sana, pecah sini, intake dia kita kasih bagus supaya mereka boleh nanam. Apa lagi? Ada yang mau cakap? Jadi ini semua usahawan. Saya mau dorang ini ratus ribu, ada juta pendapatan. Kalau boleh jangan dorang siap. Kita mau lagi ramai, orang-orang Tenam, orang-orang Melalap, orang-orang Kemabung juga boleh mendapat pendapatan hasil daripada aktiviti pertanian. Mereka telah buktikan, kalau kamu nak percaya, tapi ni hari kita nak sempat mau tayang video, dong punya aktiviti semua. Kamu tengoklah dong punya Facebook, memang lumayan. Jadi, makasih semua, bolehlah turun. Makasih ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kepada semua yang hadir.
Banyak telah kita buat di Melalap, banyak telah kita laksanakan di Tenem, banyak perancangan yang akan kita buat. Saya mau menjadikan saranan daripada Dr. Zul Hasri supaya apabila disebut kebun dapur ada di Tenem, bila disebut nelayan darat ada di Tenem, bila disebut pertanian ada di Tenem, semuanya ada di Tenem. Boleh? Boleh bantu saya? Boleh? Boleh? Kalau sesatu orang kerajak sangsara, kita kerja sama-sama. Boleh ya? So kita akan laksanakan bulan 9 nanti, tarikh saya akan maklumkan kepada pihak pengurusan untuk kita laksanakan satu program, iaitu julung-julung kalinya di Tenem, Hari Peladang Penternak Nelayan Ponore Getah, yang akan menjadi tuan rumahnya peringkat negeri Sabah yang akan kita laksanakan pada bulan 9 nanti. Mudah-mudahan ianya akan dilaksanakan dengan teratur dan memberikan impak yang cukup baik kepada semua masyarakat petani penternak nelayan darat di Tenem. Habis sudah. Patrick? Habis sudah? Ada mau tambah? Tidak? Ada Patrick? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucap banyak terima kasih. Hari ini jadual saya padat. Pagi tadi saya merasmikan satu kedai bunga oleh anak muda kita di Kampung Patikang. Bapa dia berasal juga daripada Melalap, tapi mereka telah lama tinggal di Keningau dan mereka telah membuka kebun ataupun ladang bunga dan juga hidroponik, dan itulah yang kita bantu. Kemudian pada malam ini saya bersama dengan Datuk SUT untuk bersama-sama dengan komuniti masyarakat Kampung Libang. Kampung Libang ini di Tambunan. Datuk SUT bawa saya tengok industri nenas. Orang kampung tanam nenas 300 ekar di Kampung Libang. Bukan rata bukit, tapi mereka boleh panjat. Ada tadi sebagiannya ada sini. Tidak, semua sudah jalan pergi Taman Pertanian. Jadi saya janji sama dorang, saya bilang sebagai menghargai semangat kamu, kamu punya betis semua besar, paha besar sebab naik bukit, saya belanja kamu berkelana dan juga melancung di Taman Pertanian. Jadi ini hari saya tunailah janji saya. Kemudian malam ni saya sama Datuk SUT akan makan-makan sama dorang. Jadi kepada orang Melalap, mau pergi mana orang Melalap? Nak kan pergi taman. Siapa yang belum pernah pergi taman? Angkat tangan. Taman Pertanian Sabah. Siapa yang belum pernah pergi? Angkat tangan. 2 siap, 3 siap, 4, 5. Kamu minta saya atur kah pergi Taman Pertanian? Ramai-ramai. Mau? Mau kan tak mau? Begitulah. Jadi nanti saya akan arahkan UPPM. Kita buat lawatan setiap ujung minggu ikut zon. Zon pemilihan 40 orang pergi Taman Pertanian. Bas, masuk, makan minum saya tanggung. Boleh? Kemudian zon Melalap 50 orang hari 6 ataupun hari Minggu. Hari 6 lah, hari Minggu ada yang sembahyang. Kan? Boleh pergi taman, tengok apa yang ada di taman, macam mana mereka boleh bantu kita. Betul? Kemudian Kampung Lagut. Boleh? Nantilah bulan 9 kita mula jelajah ke Taman Pertanian Sabah dan juga di Lagut Seberang bersama dengan komuniti masyarakat Kampung Dewan Undangan Negeri Melalap supaya kita akan lebih terbuka apa yang boleh kita laksanakan ataupun peluang-peluang ekonomi dalam aktiviti pertanian yang ada di kawasan itu. Orang Melalap sendiri jarang-jarang pergi, Datuk Jason. Orang Libang sudah pergi, orang Tambunan sudah pergi, orang Lanau sudah pergi, orang Lumadan pun sudah pergi. Tapi orang Melalap belum pergi, malu saya. Nak apa, ni kali saya belanja kamu, kita pergi taman. Boleh ya? Jadi dengan kata-kata demikian, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan program Jelajah Kebun Dapur Melalap dan Akademi Kenegaraan Malaysia AKM dengan rasminya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan Yang Berhormat Datuk di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Mohon Yang Berhormat Datuk untuk terus kekal berada di atas pentas bagi acara yang berikutnya. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara penyampaian bantuan nelayan darat yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Masa depan dengan kualiti. Dari bandar menuju ke
Baiklah, bagi penerima yang pertama, penerima yang akan menerima bantuan nelayan darat dijemput. Penerima yang bernama Encik Felix Sabetun berasal daripada Kampung Rayo. Dipersilakan. Tuan Felix akan menerima enjin sangkut 1 unit, bot gentian kaca 1 unit beserta dengan jaket keselamatan 2 unit. Tahniah diucapkan. Penerima yang seterusnya dijemput Encik Abdul Fahmi bin Musa berasal daripada Kampung Paguokon Laut. Pagi menjelma, mentari bersinar, semangat petani kuat berkibar. Seterusnya dijemput Encik Midon Samputi berasal daripada Kampung Ponon Tomon. Setiap hari jelajah kebun dapur bersama Datuk Jamawi, melakar kejayaan seiring mafi. Seterusnya dijemput Encik Mazalan bin Zulkifli daripada Kampung Paguokon Laut untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Seterusnya penerima Encik Raymond Mulid juga daripada Kampung Paguokon Laut untuk naik ke atas pentas. Dijemput Encik Arwon bin Asidin daripada Kampung Rayo untuk naik ke atas pentas. Hasil dituai hati pun puas. Anak muda jangan malu, pertanian kini semakin maju dengan teknologi dan ilmu. Seterusnya dijemput Encik Joni Kunjin daripada Kampung Entabuan. Dipersilakan. Semangat petani menanam benih untuk generasi. Onsoi, onsoi, teruskan usaha demi keluarga dan bangsa. Dan penerima yang terakhir dijemput Encik Damil bin Ansabong daripada Kampung Pangi. Dipersilakan. Mafi bersama mentor terus berjaya, memacu pembangunan berterusan. Tanam padi, tanam harapan, jagung subur jadi kebanggaan. Hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah tadi acara penyampaian bantuan nelayan darat kepada 8 orang penerima bantuan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara penyampaian cenderamata dengan ini. Majlis menjemput Tuan Muhammad Amizi bin Muhammad Saleh, penolong pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Sabah, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar. Dipersilakan. Pagi menjelma, mentari bersinar, semangat petani kuat berkibar. Seterusnya dijemput Tuan Muhammad Amizi Muhammad Saleh untuk menyampaikan cenderamata kepada Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang berbahagia Datuk Jumain Abdul Ghani. Melakar kejayaan seiring mafi, mentor membimbing dengan keluarga. Dan seterusnya dijemput Tuan Muhammad Amizi Muhammad Saleh untuk menyampaikan cenderamata kepada Encik Dr. Zul Asri bin Piting, penolong pegawai daerah Tenem. Dipersilakan. Bimbingan Datuk Jamawi jayakan cita harapan keluarga. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berbahagia Dr. Zul Asri bin Piting,
penolong pegawai daerah Tenom untuk menyampaikan cenderamata kepada Tuan Muhammad Amizi bin Muhammad Saleh, penolong pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, dipersilakan. Hasil dituai hati pun puas. Anak muda jangan malu, pertanian kini semakin maju dengan teknologi. Dan yang terakhir sekali dijemput Dr. Zul Asri bin Peting untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, dipersilakan. Menanam benih untuk generasi. Onsoi, teruskan usaha. Demikianlah tadi berakhirnya majlis penyampaian cenderamata. Terima kasih Yang Berhormat Datuk dan para div-div jemputan. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk dan div-div jemputan untuk turun ke bawah bagi acara yang seterusnya. Dipersilakan. Berbudi pada tanah. Sabah maju dengan pertanian. Mafi bersama mentor. Hadirin yang dihormati sekalian, kini kita telah pun sampai ke penghujung acara.